Order tambah. Sudah tambah. Ya. Okey. Di Sabah ni dah viral sekarang ni. Ada satu orang content creator ni secara umum melakukan aksi yang Tidak senonoh. tidak senonoh. Baik. Jadi itu memang melanggar undang-undang. Puan berikan saya maklumat itu, kita akan ambil tindakan. Selamat sejahtera. Waalaikum Tajahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dalam channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya datang. Yang sebelum ni kan saya ada memaparkan sebuah video ciuman kentas. Ya, satu video ciuman yang dia menafikan itu adalah video 2 tahun lepas. Ya, ada juga dia buat video membetulkan apa yang dia buat 2 tahun lepas. Dan video itu pun sudah sampai pada pihak kementerian, ya. Sebab YB Fahmi Fadzli sendiri yang menyatakan dalam media, dalam statement hari itu. Jadi di sini apa lagi si Ken tu nak bodohkan saya lagi. Sebab hari tu dia kata saya punya fakta bodoh. Kami tiada data, bodoh, fakta bodoh, boleh diperbaiki lagi. Macam-macam lah dia hina. Hari ini saya bodohkan dia. Kau Ken bodoh. Kau dengar sini baik-baik. Dalam ni kanun keseksaan, sebab dia cakap saya tak pandai undang-undang lah. Ni kanun keseksaan, ya. Itu Akta 574. Ni kau tengok nama aku sini. Kau tengok tarikh bila ni. Ingat aku baru belajar undang-undang. Baru kita buat video. Apa yang saya nak maklumkan di sini kepada Ken dan kepada kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, sila ambil tindakan melalui perkara Seksyen 233. Dan dalam kanun keseksaan di sini sangat jelas. Ni kanun keseksaan, Ken. Tengok ni undang-undang negaraku Malaysia. Bukan Filipin. Kau dengar baik-baik sini. Saya nak maklumkan saja supaya dia boleh sedar. Ya, sebab dia ingat apa yang dia buat ni semua betul. Apa yang dia sedang buat ni betul. Dia sindir orang, dia hina orang melalui video, dia cakap bini itu semua. Orang setuju dengan dia. Dia ingat orang tak tahu dia punya agenda tu apa. Pendatang tetap pendatang, kesalahan tetap kesalahan. Jadi Seksyen 294 dalam lagu lucah, satu kurungan A, melakukan apa-apa perbuatan lucah di mana-mana tempat awam. Simple. Boleh diambil tindakan sudah oleh kementerian. Ya, saya tidak tahu apa SKM buat, laporan pun dah masuk, tapi kalau tak buat lagi entahlah. Takkanlah SKM ni tak nampak kesalahan dia. Ya, video dia memang banyak yang berproblem. Video-video dia ni sangat-sangat bermasalah. Baling barang, pecahkan barang. Keganasan rumah tangga itu sangat-sangat jelas ditunjukkan. Ya. Dan lagi satu, video yang saya tunjuk ni, video ni bukan bini dia tu. Kalau tak percaya, tanyalah bini dia tu. Adakah itu adalah isteri dia? Dalam video dia berciuman itu, dia bermesra dengan perempuan tu, berpelukan di tempat awam. Ya. Inikah cara budaya Sabah ataupun ini budaya Malaysia? Kalau ya, sila nyatakan ya. Ya, sebab saya tidak mahu perkara-perkara bodoh yang dibuat oleh pendatang-pendatang asing yang tiada otak, yang tiada akal, yang tiada maruah ini merosakkan budaya kita. Ya, memberikan satu impact, memberikan satu pandangan yang buruk pada orang lain. Ini bukan cara negara kita. Simple. This is Malaysia, man. This is Malaysia. Ini Malaysia. Bukan Filipin. Di Filipin mungkin budaya-budaya bodoh macam tu diterima. Di Malaysia kita kena berkeras lah. Kita kena menolak lah perkara-perkara yang begitu. Ya, sebab dia suka membodohkan orang. Dia suka mengapi-apikan orang. Sedangkan apa yang dia buat tu salah. 2 tahun lepas dia buat salah. Dia mengaku tapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan. Bermakna sebelum-sebelum ini memang banyak video dia yang bermasalah, yang tidak disukai masyarakat. Jadi kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Komunikasi dan Multimedia di bawah YB Fahmi Fadzli ini boleh mengambil satu tindakan yang tuntas untuk kepada orang-orang bodoh macam Ken. Ya, orang-orang bodoh macam Ken. Jadikan Ken itu sebagai chicken. Kita kena bagi satu pengajaran dan kita rakyat Malaysia perlu memberikan satu amaran kepada warga asing ataupun mana-mana content creator. Ini jelas. Seksyen 233